Ready? Go! Maju sikit, maju sikit. Stand by. Go! Depanlah sikit, bosku. Pergi mana ni? Lama sangat. Alah, biasalah kemas rumah dengan masak untuk awak. Awak masak apa hari ni? Stand by, rem-rem sikit. Najib Red Bull. Apa dia nak daripada aku ni? Zack, Fahal, kau datang sini nak tangkap aku. Tangkaplah, tangkap. aku datang nak minta bantuan kau, Zack. Seorang anggota datang untuk meminta bantuan kepada seorang penjenayah. Kau tak malu ke? Itu dulu. Sekarang aku bukan anggota lagi. Aku harap kau boleh tolong aku, Zack. Tolong apa? Ready? Go! Kau je yang aku rasa boleh bantu aku. Dah, kau jangan libatkan aku lah. Hidup aku dah tenang sekarang. Kawan kau dari kecil, sekarang ni perlukan bantuan kau. Siapa? Cik Siti, dia masih hidup, sekarang dia ada kat hospital, cuma keadaan dia kritikal. Keadaan dia sekarang 50-50 dan kita kena cari duit sebanyak 5M untuk dapat selamatkan dia. Nak race apa macam tu? Ready? Bonek tak tutup kan kecabut kejap Aku lagi. yang nak race, kau yang panas kepala. Go! Sebab tu aku minta tolong kau untuk bebaskan Jamal. Esok dia pindah penjara. Dan itulah peluang kita untuk bebaskan Jamal. Fikir-fikirkanlah, aku gerak lu, Zack. Ladies and gentlemen. Ready. Set. Halah. Sebabnya lah aksi gempak biru tu starting. Tak cun lah. Yang joki budak baru habis sekolah. Memanglah macam tu. Cikgu sampai. Gerak gang. Siapa pula yang report kita lomba haram kat sini ni? Din, jom gerak cepat Din. Din. Alah aku tinggalan kau. Tu kereta aku tu. Rosli 46. Faham kau tak lari? Nak lari buat apa? Bukan saya ada kereta pun. Lagipun saya mana ada lomba haram. Macam ni lah, Din. Engkau nak kereta tu balik kan? Kalau engkau nak kereta tu balik, aku boleh tolong kau. Tapi kau kena tolong aku. Macam mana? Saya tak faham kerja apa yang tuan maksudkan. Aku perlukan bantuan kau untuk bebaskan tahanan. Bebaskan tahanan. Saya tak faham tuan. Aku dah tak ada masa nak cerita. Petang ni, kau kena tolong aku. Kau kena turun. Kereta ni, aku bagi kau balik. Kau follow je apa yang aku cakap. Baiklah tuan. Tak payah panggil aku tuan. Hari ni aku last jadi anggota polis. Jom, Zack. Dah lama aku berehat. Tiba masanya aku comeback. Akhirnya kau duduk balik dengan Ashley. Wow. Yes, sir. They have the car stop at Tampa Ranch. You might go by there first. 323 to 584. Masuk. Yes, sir. They have the car stop at Tampa Ranch. You might go by there first. 323 to 584. Adam Young, 1965. Baik, tak ada orang pula. Mana macam ni? Pergi tengok je siapa yang datang tu. Hele, hai. Din lah yang datang. Nasib baik ingatkan polis tadi. Apalah dengan polis pun kau takut. Sanggup kau tinggal aku tadi, Cah. Sorry lah. Macam ni ke member? Aku takut kena tahan tu. Korang semua ni tak payahlah jadi mak rempit kalau takut dengan polis. Apalah, berani buat, berani tanggung lah. Hele, sembang lah kau, Din. Polis tadi tu pergi mana, Din? Macam mana kau boleh dapat kereta kau balik? Yang ni lah aku nak cerita kat kau ni. Tapi bukan sekarang aku nak cerita. Nanti aku cerita kat kau. Sekarang ni,
kau kena tolong aku. Tolong apa? Kita jumpa kat highway kejap lagi, kau bawa towing. Boleh? Kau nak buat apa dengan towing? Kau tak payah banyak tanya lah. Nanti kau tahulah. Aku nak pergi gunting rambut jap. Kita jumpa kat highway pukul 3 kejap lagi. Weh, Din. Din. Kau jangan buat benda pelik-pelik, Din. Budak ni memang suka buat kerja gila lah. Orang semua ni tak nak balik ke? Aku nak pergi diesel jap. Ada yang nak follow tak? Takut sangat dengan polis sampai tak nak balik nyorok kat sini. Cakap orang kau pun sama. Oh my god. Standby, lori dah sampai. Gunting rambut bapak tak smart siap. Kenapa pula? Macam mak pen. Tak ah. Niana, let lu. Tunggu lori lepas dulu baru kita gerak. Okey, terima. Let's go. Kita tunggu apa ni, Din? Sampai bila kita nak tunggu? Alah, panaslah. Makin hitam aku macam ni. Target kita dah sampai. Alamak, polis ya, Din. Tolong bagi laluan sekarang. Jangan halang laluan kami. Sekali lagi, tolong bagi laluan. Jangan halang. Assalamualaikum. Sawadikap. Tunjuk gerak jap. Kau nak selamat, kau duduk diam, kau duduk relax je dalam tu. Aku bagi kang. Sana, boleh tak? Hei, cepatlah sikit. Buat kerja tu. Bahaya ni. Cepatlah. Jom. Belah, cepat sikit. $999 Kau datang sini memang nak cari naas lah, Najib. Berani kau tunjuk muka depan aku. Jamal, relax Jamal. Benda boleh bincang Jamal. Aku tak boleh relax dengan orang yang dah shot bini aku. Bini kau masih hidup. Kalau nak pukul aku, bukan ni masanya. Sekarang kita kena cari cara macam mana nak dapatkan duit untuk buat pembedahan isteri kau. Betul Jamal, tak guna kita gaduh. Buat makin teruk keadaan je.
Kat mana Cik Siti sekarang? Dia ada kat hospital City 2 dan doktor kata kita kena buat pembedahan secepat mungkin dengan kos hospital sebanyak 5M. Doktor kata kalau dalam masa 5 hari tak buat payment, kemungkinan besar nyawa Cik Siti tak dapat diselamatkan lagi. Sekarang macam mana kita nak dapatkan duit sebanyak tu dalam masa 5 hari? Korang semua. Aku janji takkan buat kerja ni lagi. Jamal. Dah, jom kita mulakan hidup baru. Kita tinggalkan semua ni. Kami ada dengan kau, Jamal. Jom. Aku nak tunjuk rumah dan tempat baru kita. Terima kasih semua.